supaya tak ada incur cost pada regulator dan stator. Kalau stator coil tu unnecessary. So, apa pula yang mekanik takut? Paling takut. Itu customer kan. Dia skeptical, dia risau ni, dia takut ni. Itu yang akan dia dah apa? Okay, faham, Tu sekarang mekanik pula. Mechanics worst nightmare Okay. pada aku lah. Skru patah. Skru patah tau. Broken start lah. Benda kecil je. Yelah kalau skru tu patah dalam. Patah dekat crankcase lah mana. Kau macam mana kau nak remove? Kau nak extract yang portion yang dah patah kat dalam. Kau nak welding ke? Welding kau habis jadi macam tikus baik labu. Nampak kecil kan? Skru Nampak patah kecil, tau. tapi itu cuak babe. Jadi takkan kau nak turunkan enjin semata-mata ni, tapi kalau benda tu sulit, susah kau nak keluarkan. Kau kena ada orang cakap experience, teknik, method, steady punya tangan, special tool. Itu semua kreativiti lah, tapi itu perlukan experience lah. Bunyi skru patah, broken. Bunyi macam lawak. Broken side kalau kena kat crankcase motor ni ke. Kan? Kena dekat apa ni, pemegang exhaust dekat cylinder head ada 2 skru dekat flange nut tu kan, patah dalam. Macam mana kau nak keluarkan? Bukan senang kau nak sengit, nak taruh drill, bukan boleh ada angle. Kau kena remove semua.